Qadar, takdir. Perkataan ni kita semua biasa dengar kan? Ia selalu jadi jawapan untuk macam-macam benda dalam hidup kita. Tak kiralah benda baik ke, benda buruk ke. Tapi kan, pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, kita ni betul-betul faham ke maksud dia? Ayat ni mesti pernah dengar kan? Biarlah takdir yang malu. Ayat yang penuh dengan perasaan. Selalunya kita sebut bila kita tengah kecewa atau marah, seolah-olah kita letakkan semua salah tu pada satu kuasa yang kita tak nampak. Dan yang ni, lagi satu contoh yang selalu kita dengar. Ayat macam ni seringkali jadi alasan. Alasan untuk tak buat benda yang sebetulnya atau alasan untuk terus buat benda yang tak elok. Macamlah semua pilihan kita tu dah siap-siap ditulis dan kita ni langsung tak ada kuasa nak ubah apa-apa. Tapi, betul ke macam tu? Okey, untuk kita faham benda ni dengan lebih senang, jom kita buat satu macam eksperimen fikiran lah. Simple je, kita tak payah masuk makmal pun. Cuma bayangkan satu situasi yang sangat biasa untuk kita semua. Pergi ke pasar. Cuba anda bayangkan sekejap. Bila anda pergi pasar nak beli sayur atau buah, pernah tak anda pejam mata dan ambil je apa yang ada kat depan tu? Pernah ke anda cakap, tak apalah, dah takdir dapat tomato busuk hari ni. Lepas tu terus pergi bayar? Dah tentulah tak kan? Mesti tak. Kita akan belek satu-satu, kita pusing-pusing, kita pilih, kita nak pastikan yang kita dapat tu yang paling elok, yang paling segar. Untuk benda macam ni, kita tak serahkan bulat-bulat pada nasib atau kadar. Nampak tak kat sinilah benda tu jadi pelik sikit. Kalau bab pilih Apple, kita guna logik kita betul-betul, kita sangat teliti. Tapi, bila masuk bab-bab yang lebih besar dalam hidup, senang pula kita cakap, dah takdir dan kita pasrah je. Kenapa Kenapa logik kita macam berbeza untuk dua keadaan ni? Sebenarnya, jawapan dia ada pada dua anugerah hebat yang kita semua ada. Inilah sebabnya kenapa kita tak beli barang pasar ikut takdir. Kita ada alat yang membolehkan kita buat pilihan. Jom kita tengok apa alat-alat ni. Yang pertama, kita panggil dia kehendak bebas ataupun iradah. Apa benda ni? Senang cerita, ia adalah kuasa dalaman kita untuk nak sesuatu, untuk cenderung kepada sesuatu, dan akhirnya untuk memilih apa yang kita rasa baik, betul dan cantik untuk diri kita. Boleh kata, inilah enjin di sebalik setiap keputusan kita. Jadi, kalau kita patah balik ke cerita pasar tadi, inilah sebenarnya yang jadi. Kita guna akal kita untuk bezakan mana buah yang elok, mana yang dah rusak. Lepas tu, kehendak bebas kita pula yang tolak kita untuk pilih yang baik. Proses ni lah yang buat kita ambil langkah berjaga-jaga dari benda buruk. Macam, bawa balik buah yang lebam ke rumah. Dan proses ni, ia berlaku setiap masa untuk semua benda yang kita putuskan. Mula-mula, kita sedar atau nampak pilihan yang ada. Kedua, kita nilai pilihan-pilihan tu, guna akal kita. Ketiga, kita buat keputusan, guna kehendak bebas kita. Dan last sekali, kita bertindak ikut keputusan tu. Sama je prosesnya, tak kiralah pilih buah ke atau pilih hala tuju hidup. Okey, bila kita dah faham semua ni, ia bawa kita kepada satu soalan yang sangat-sangat penting. Kalau kita sendiri yang memilih, jadi siapa yang patut bertanggungjawab? Jom kita rungkai persoalan ni. Fakta dia mudah je. Setiap apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita laksanakan, semuanya datang dari pilihan yang kita buat sendiri dengan sedar. Ia bukan datang dari mana-mana tempat lain, tapi dari dalam diri kita. Jadi inilah intipatinya kan, proses kita buat keputusan tu dan semua tanggungjawab yang datang dengan keputusan tu semuanya 100% terletak atas bahu kita sendiri. Macam mana kita bertanggungjawab pilih buah yang elok di pasar, macam itulah kita bertanggungjawab atas pilihan-pilihan besar dalam hidup kita. Jadi kita patah balik kepada soalan asal kita. Kalau setiap pilihan tu, dari sekecil-kecil hal sampai sebesar-besar perkara dalam hidup, semuanya kita yang tentukan. Habis tu siapa sebenarnya takdir yang kita selalu salahkan ni?